Okay, Assalamualaikum, selamat malam. Dah ada semua ni. Sekejap saya nak refresh ada komen ke tak ni. Okay, cuba komen sikit yang join tu. Mana handphone saya? Mana handphone ni? Kadang-kadang live dekat, tengok live kita sendiri dekat komputer ni, dia jadi macam kita tak dapat baca tau komen orang. Tu yang saya geram tu. Kalau dekat apps, dia okey sikit. Sekejap saya nak buka app saya kejap. Live saya. Sebab saya tak nampak sebarang komen pun dekat Facebook kalau guna apa saya punya desktop. Okey, apa boleh baca. Video dan audio cun tuan. Zakaria, Tan Zakaria. M Khamisan, selamat malam. Yes, selamat malam. Okey, ada orang dah cukup. Okey. So, saya agak rushing sikit tadi nak baru habis swimming. Okey. Hari ni tajuk dia saya nak sempoi sebab saya tak dapat tak berjaya nak hasilkan video hari ni sebab banyak kerja. 2 video saya perlu siapkan, jadi tak sempatlah nak buat video ala vlog saya. Okay, jadi saya buat live untuk ganti video. Okey, tajuk dia adalah kalau tengok saya punya ni live penyediaan set rakaman di rumah. Ini khas untuk orang yang nak main video content marketing dekat rumah. Biasanya yang bisnes online, suri rumah, yang bisnes online tapi duduk kat pejabat pun tak ada masalah, boleh guna gak sebenarnya. Tapi saya lebih pada yang ramainya orang duduk rumah ni. Sebab biasa yang duduk rumah ni macam suri rumah kan. Bisnes online kadang-kadang bila kita cakap pasal main video sebagai content marketing ni, dia macam anggap benda tu terlalu besar tau. Macam susah lah benda. Padahal senang je. Kita dah ada handphone, kita boleh record, hasilkan konten terus. Gunakan apa aktiviti harian kita, jadikan tu konten. Itu maksud kreativiti. Nak jadikan sesuatu tu benda yang menarik. Padahal benda kadang-kadang simple lah. Kita masak nasi goreng. Percaya tak percaya, masak nasi goreng yang biasa, kalau kita pandai presentkan dia jadi menarik, walaupun guna handphone, orang akan suka tengok. Dan orang akan respect kita. So kita punya brand kita makin okey, makin strong lah. Okey, ada komen tak Selamat malam Puan Nur Isnita, selamat malam. Saya share dulu. Share dulu tak apa. Terima kasih share. Okey. Saya punya screen berfungsi ke tak? Okey, kali ini berfungsi. Semalam semalam saya live ada problem masa live saya semalam sebab saya set camcorder saya ni output dia berbeza daripada biasa. Hari-hari lain saya guna format lain. Malam semalam saya try format lain jadi kong-kong macam tu. Tu problem. Hari ni insya-Allah okey. Tak komen Alright. So, penyediaan set rakaman di rumah. Okey, kenapa kita nak sediakan set rakaman di rumah? Okey. Macam saya dah biasa buat video kan. Dah selalu buat video kan. Set rakaman tu sangat penting. Contoh ni set dah ni. Tekan. Ni set rakaman ni. Ada komputer saya sini, ada monitor saya sini, ada kamera depan ni kan. Lepas tu ada tablet tengah ni nak bagi mood macam bajet-bajet sikit lah, nampak cun sikit. Lepas tu lampu belakang tu set. Sebenarnya simple je. Benda yang ada kat rumah kita arrange supaya dia menarik. Video tu menarik. Okay, sebab apa kita nak arrange bagi menarik? First, video tu menarik. Second, menjimatkan masa. Sebab kalau bila kita serius nak main content kan, kita nak serius main video, mungkin tak dapat nak hasilkan video setiap hari, mungkin seminggu sekali. Tapi masa rakaman tu, bila kita ada set yang kita dah plan awal kan, dia jadi mudah video kita. Contoh macam saya set macam ni, tempat yang sama, saya dah tak perlu fikir lampu ni nak letak mana, komputer tak mana, macam mana nak dapat angle monitor, macam mana lampu yang sesuai, cahaya mana yang cantik. Bila kita dah buat set awal-awal, video kita buat senang nak buat video. Bila kita rasa benda tu mudah, kita boleh buat, kita boleh konsisten, semangat kita pun tinggi. Kalau tak, bila tak ada set yang proper, bukan nak proper dengan equipment yang mahal, bukan. Set yang dirancang, kita akan rasa macam nanti nak record pun pening lagi, rumah sepah, tempat tak cun kan, nak cari mana hari ni nak rekam kat mana pula kan. Tak payah. Bila kita dah ada set dekat rumah kita sendiri, kita mudah buat konten, mudahkan kita, dan kita rasa halangan pertama tu dah lepas.
So kita punya psikologi tu untuk buat video tu, hasilkan konten tu lebih tinggi. Okay, itu tujuan set kat rumah. Simple lah, kita tak perlu beli barang mahal, cuma kita susun balik. Contoh kita ni adalah tukang masak. Kita menjual produk-produk mungkin paste masakan kan. Kita main dropship sama ada dropship ataupun produk kita sendiri kan. Kita nak jual paste makanan ke apa, periuk ke kan. Tu pula saya ambil ni paste makanan. Kita jual paste makanan. Kita suruh duduk rumah kan. Okay? Kita selalu masak apa semua kan. So kita nak selalu buat video. Okay? Bila kita nak present buat video tu, kadang kita pening. Nak angle mana? Bila angle sini kan ada cahaya matahari, dekat belakang jadi gelap pula kan. So kita plan. Okay. Mudahnya bila kita ada paste makanan, kita plan. Kita ada dapur, ada kursi, ada meja kat dapur tu. Contoh saya lukis ya. Mana lukisan? Okey, sini. Okey. Contohlah anggap ada skrin okey. Ni dia kacau mouse ni. Ada komen tak? Saya lupa baca komen. Apa ni? Iman Shifu, bagus info tuan, macam ada jumpa cahaya di hujung jalan ni. Yes. Muhammad Fahmi, ini quality life paling cun. Boleh improve lagi ni sebenarnya. Tapi bahasa sekarang inilah quality dia. Sorry lah, sesemua saya tak hilang lagi. Saya punya sakit tekak ni. Okey, contoh kes tadi adalah anda seorang suri rumah. Produk yang kita jual dropship kan. Contoh kita sebagai dropship adalah paste makanan. So bila paste makanan ni kita punya niche sasaran kita. Ya. Tekak ni berapa hari lah. Okey, bila kita buat paste makanan ni, niche sasaran kita adalah makanan. Produk makanan. So kita kena target orang. Suasana konten kita tu mestilah ada kaitan dengan makanan. Kalau produk kita jual paste makanan, lepas tu kita punya environment kita padang bola macam tak kena sangat. Feel tu tak match, dia punya flow tu macam tak kena. Macam awkward dia punya style kan. So bila kita jual produk makanan, kita plan, okey, bila aku jual produk makanan ni, aku nak set rakam ke area dapur lah. Orang pun nampak kita jual paste makanan, lepas tu kat dapur tempat orang masak kan. So dia matching, mood dia match kan. Mood video tu match dengan sasaran konten kita nanti yang akan kita buat. Kita nak sembang pasal tips memotong sayur ke kan. Sebab kita punya produk kita makanan. Okay. Niche konten kita pun berbentuk makanan. Okay. Macam penyediaan sayur, macam mana nak siang ikan, macam mana nak tahu yang minyak tu dah guna banyak kali tak boleh masak lagi. Macam-macam konten kita boleh buat kat dapur tu. Jadi first kita plan, kita rancang tadi. Mana skrin ni? Okey. Kita rancang contoh ini saya lukis ni keluar Contohlah ini dapur kita. Apa ni? Dari semalam orang duk bagi cadangan saya untuk hilangkan sakit tekak ni. InsyaAllah nanti saya buat. Okey, bayangkan ini dapur kita, ruang dapur Ini ada tingkap. Ini tingkap luar. Kat dapur biasa tingkap luar. Okey, ini tingkap Ini tingkap. So cahaya matahari kat sini. Biasanya kita kena cari pot cahaya matahari dulu. Sebab cahaya matahari ni sumber cahaya yang paling kuat, paling cun. Dia macam, kalau guna natural light ni, yang cahaya matahari ni, dia punya video tu naik sikit tau berbanding guna cahaya lampu macam ni. Ini sebab malam kan, terpaksa takkan nak cek cahaya lampu matahari bila kan. Cahaya matahari lagi cantik daripada ni. Biasanya dia entahlah, natural light ni sedap. Okey, bayangkan ni ada ini cahaya matahari lah. Ni kita punya tingkap. Okey, biasanya tingkap depan tingkap ni biasanya lah. Saya tak tahulah anda punya rumah macam mana kan. Kadang-kadang sini ada area kabinet ni ataupun sinki sini. Sini. Sinki sini. Sini ada satu lagi. Tempat masak sini. Contoh ini kes contoh boleh nampak tak? Ke nak saya lukis besar lagi? Boleh Okey, ni tempat masak. Okey.
oven semua. Ini sinki kita. Okey. Ingat ni cahaya kat luar sini. Okey. Oh, alamak, nanti sorry nanti saya balas. Okey, bila ada cahaya kat depan ni, kita nak cuba pastikan kita rakam tu kita menghadap cahaya. Tak adalah kita nak menghadap straight ni. Kalau nak cantik sikit bagi macam macam saya buat ni kan, lampu sebelah ni kuat. Macam saya set sekarang ni, lampu belah sini kuat tau. Lampu sini tak kuat sangat. Kalau dua-dua ni lampu kuat, muka saya flat. Tengok macam ni apa efek ni bila saya terlalu flat. Pami, kau tengah main game ke? Buka satu lampu lagi, tambah. Kejap on balik. Tengok Okay, tengok Tengok je Okay, on lampu kuat. Okay, nampak? Muka saya bila lampu kuat sangat, dia flat. Tak ada bayang apa, boring. Tak ada structure. Okay, Pami tutup balik. Ni macam ni, flat. Okay, dah settle. Thank you. Okay, nampak? Bila macam ada cahaya kuat sini, cahaya slow kat sini, ada bayang sikit belah sini kan. Nampak struktur muka saya kan. Itu yang kita nak, buat orang mudah fokus dengan kita. Orang nak tengok video pun sedap. Okay? Soalan tak? Semoga Iman Sifu. Semoga dipermudahkan urusan untuk mendapat sponsor. Info semua premium belaka, harus buat tindakan pantas. Sponsor tu kalau dapat alhamdulillah, kalau tak ada pun tak ada masalah. Sebab saya memang bukanlah nak sangat sponsor tu, cuma saya rasa macam sayang sebab saya buat konten ni premium. Tak ada pula nak sponsor, nak iklankan apa-apa kan. Contoh saya nak iklankan contohlah susu kambing kan. Susu kambing ni ada sponsor seminit resepi saya, program saya. Tak ada dia tak jalan lah seminit resepi. So sponsor tu penting kalau program seminit resepi lah. Kalau ni saya suka-suka je. Saya punya saham sendiri kan. Okey, sambung. Ni. Okey, lampu cahaya matahari kat sini. Kita kena plan dalam otak. Kita nak rakam video walaupun guna handphone rakam video, cahaya masih menghala kat muka kita. Okey. Saya nak cahaya menghala muka saya. Mungkin tak straight, kita angle tepi sikit je. Macam ni straight, dia flat, tak ada bayang, nampak muka semua cahaya tu semua kan. Kita cantik sikit angle sikit, nampak bila angle cahaya kuat sini, dia belah sini. Ini area sini mungkin bahagian lampu dapur, lampu kat rumah kita lah, biar sebab dia tak terang sangat kan, cahaya matahari kuat kan. So muka tu cantik. Kita nampak structure dia, okey. So dekat dapur ni, bayang sini ada meja makan. Okey. Meja makan sini. Saya susun lah. Meja makan baring baring pula, meregak dekat sini. Okey, anggap sini meja makan. Okey. Ni pun kursi. Susah pula lukis ni. Sekejap sini pun kerusi ni. Okey. Cahaya matahari dekat sini. Ni. Sini. Saya tukar pen warna kuning cahaya matahari kuning. Ni cahaya matahari. Ni cahaya matahari sini. Okey. Pun cahaya matahari pun menerangi area sini, okey. Macam ni dia terang kat sini, sini. Okey. So muka kita mestilah menghadap, muka kita jangan menghadap straight kat cahaya matahari kat sini kan. Macam ni, jangan menghadap muka kat sini. Ni anak panah ni. Saya bagi warna lain sikit lah, bagi faham. Biru lah. Biru ni maksudnya muka kita hadap mana okay, jangan menghadap kat sini. Jangan pangkah. Sebab kalau pandang macam ni, terus kita flat muka kita lah. Kita boleh menghadap ke sini muka kita mungkin kita duduk sini. Duduk kat sini ni, kat sini. Duduk kat sini, muka kita mungkin menghadap ke sini. Menghadap ke sini. Okey. Lepas tu kita ada lampu belah sini pula, lampu Kalimantan kat atas tu kan. Ataupun kita ada lampu dinding tepi sini kan. So lampu dinding tepi sini akan menerangi muka kita part sini, yang belah sini. Okey. Faham tak? So kita kat sini, sini cahaya muka belah sini terjaga. Muka yang belah sini ada cahaya matahari kuat. So cahaya kita cun. Kemudian tengok background, kita dah rakam kat sini, kan.
background kita kat sini, cuba bagi benda yang menarik, terisi. Jangan terlalu kosong. Kadang kosong sangat tak menarik. Macam saya belakang kan, saya letak lampu sikit kan, bagi macam sedap sikit. Kalau tak kosong macam flat sangat. Tak salah kosong, tapi saya biar ada benda sikit, supaya lawan sikit. Kita still muka ni paling fokus, tapi kita nak ada benda yang lawan sikit kat belakang tu. Kan kalau perabot lawa kan, poyo kat belakang tu, biar nampak belakang tu lebih cantik. Yang penting first tengok cahaya. Apa-apa hal, cahaya dulu. Lepas tu kita cari cahaya angle okey, kita set situ. Tengok belakang kita okey tak okey. Kalau belakang kita tu tak okey, kita kena belajarlah susun perabot kita belakang ni supaya nampak cantik dalam video tu. So bila dah susun sekali tu, kemudian hari-hari lain setiap kali rakam video, tempat sama. Bukan satu lagi, bila kita konsisten dengan tempat sama, area sama tu, orang yang menonton kita tu akan melekat dalam otak dia konsep video kita. Tempat kat sini, tempat kat sini. Besoknya video ataupun minggu depan video lagi, tempat situ lagi. Minggu depan video lagi, tempat tu. So makin lama-lama orang tertanam kat otak dia. Dia main video mesti tempat dia macam tu. Kat dapur, belakang mungkin ada nampak macam oven sikit. Lepas tu ada perabot-perabot, barang-barang dapur dia, pinggan-pinggan. Lepas tu nampak dia, cantik je. Tempat sama setiap minggu. Satunya dia mudahkan kita. Bila kita nak record video je, okey, duduk sini, buka tingkap, buka lampu sikit, rakam. Simple. Kalau tak nak cari mana nak lawa, depan tu pula lah mana nak lawa, payah. Lepas tu kita boleh rakam tempat-tempat lain, macam saya ajar sebelum ni kan. Tak naklah statik je video tu, macam tu je. Kita nak buat kerja lain sikit, tak apa, tak ada masalah. Cuma pastikan lebihkan benda tu. Macam saya sekarang, saya rakam macam ni kan. Saya akan saya akan lebihkan konsep macam ni. Contoh dalam video ni, kalau saya nak ubah angle pun mungkin saya ubah. Ni contoh sini ada satu mic, ada nampak tangan sini kan. Ni nampak tangan kan, tangan tepi ni. Ni webcam. Saya tak setting pula webcam tu. Tu saya boleh tukar angle sana pula. Tapi main dia sini, sebab kita nak bagi orang lekat dalam otak orang tu. Dan itu adalah keunikan kita. Setiap rumah berbeza dia punya susun atur dia. So unik lah benda tu. So bila unik, kita ni unik. Nampak USP. Unik video kita, orang pun suka kita, unik. Lagi senang main brand. Dan orang percaya kita sebab kita dah selalu buat main konten kan. Itu dia. Itu kepentingan setting. First, cahaya. Okay. Ingat first pastikan cahaya dulu. Kalau tak ada ikut lampu-lampu macam saya ni, guna cahaya matahari dan cari satu sumber cahaya yang lawan sikit, nak bagi terang sikit belah sini. Sebab kadang kalau cahaya matahari saya, contoh saya guna sekarang ni, ada lampu ni. Ni lampu yang melawan. Contoh kalau saya guna sama kuat ni antara lampu kiri dengan kanan, nampak tak muka saya flat? Ni nampak tak flat? Tak sedap tengok kan? Cuba kalau lampu tu saya jauh sikit. Dia tak berapa kuat kan? Nampak dia tak berapa kuat sangat. Ini saya kurang lagi sikit lagi. Macam ni. So dia sikit-sikit dia light macam tu. Sini. Okey. Dia light sikit je. So nampak bayang-bayang kat muka saya sikit ni, area sini, kat belah hidung belah sini, berbayangan. Dia membentuk, nampak muka tu dynamic. Ada structure. Sedap pun tengok. Sekejap baca komen sekejap. Tuan Muhammad Firdaus. Best nak minta coaching. Aiman Shifu, pencahayaan pun penting. Bukan pencahayaan pun penting, pencahayaan paling penting. Bukan pencahayaan pun penting, dia paling penting. Kalau nak dalam video lah, dalam video pencahayaan paling penting untuk hasilkan dia punya video. Tapi kalau total overall video, audio lagi penting daripada video. Tapi kalau video saja tanpa audio, tak nak cerita pasal audio, cahaya dulu. So kalau saya kata video, first audio dulu, pastikan sedap. Kemudian dua, baru kita punya cahaya. Dah cahaya, baru kita plan kita punya composition. Macam saya dah ajar sebelum ni, kalau full screen macam ni, saya ni boleh lah main center. Sebab kiri saya dah letak benda kat kiri, benda kat kanan, benda semuanya ni bagi center supaya orang fokus kat saya. Belakang semua tu nampak saya, dia banyak konsep tau, nak bagi composition video kita ni cantik. Contoh, ini nampak cantik sebab nampak tak lampu belakang tu kan, lampu belakang dengan benda sini, nampak tak macam ada, saya boleh lukis ke? Di sini, dia lampu ni nampak lampu dia ni, nampak dia ke depan ni.
Daripada sini berbentuk garisan ke sini, berbentuk garisan macam garisan tu macam straight arah saya. Dia macam bentuk V tau. V menuju ke tengah. Perasan tak? Bentuk ni kita macam tak perasan tau, tapi sebenarnya benda ni bentuk saya buat ni daripada macam berbentuk V ni kan ke arah saya, nampak semuanya center kat saya. Kiri dan kanan seimbang dan terus center kepada saya. Tablet ni bukan sesaja letak ni. Kalau tak ada, dia punya mood nak main style center tu kurang. Macam ni kan, kurang main center dia. Bila ada benda ni, tablet ni kan, saya dah V dia dah bentuk arah saya ke sini kan, bentuk ni saya susun ni, V menghala ke saya, dan ada satu tablet ni macam menunjuk ke atas. So tunjuk arah saya, tunjuk atas. So orang fokus kat muka. Itu trik dia. Kalau tak ada pula benda pelik-pelik ni, kita boleh main game di mana yang kita main 1/3, rule untuk 1/3 yang kita kena duduk macam ni 1/3 kat sini. Okay, kita kena anggapkan kita punya skrin ni ada 3 line, okay? Ada 3 grid, 3x3. Ni belah 3 macam ni, okay? Satu ruang, 2, 3 kan. Atas ke bawah pun bagi 3. 1, 2, 3. So kita kena duduk kat area sini dengan area bawah ni. Main game 1/3. Itu titik fokus kita kalau main rule 1/3. Tapi sebab saya ni dah main rule center, ada macam line kan, saya main tengah. Tu cara dia. Nak tengok cara dia, Google, YouTube, buat research. Tengok movie macam mana angle movie. Tengok soal air pula. Okey. Sekejap saya nak baca soalan. Okey, Chris Mike. Tuan, guna software khas ke buat live video ni? Live video asas hanya ada pada handphone kan? Banyak skrin boleh masuk dalam video, live video. Best pula tengok. Saya guna ni adalah nama software yang saya guna ni. Untuk live ni kalau yang nak simple pakai OBS Studio. OBS Studio itu yang free. Tapi bila free tak boleh nak buat guna kamera lawa, tak boleh nak tukar banyak sangat input, tak boleh, dia jadi lag. Jadi sekat. Dia kena pakai software yang proper, yang premium. Nama software yang saya guna sekarang adalah XSplit. Saya rasa saya dah cerita benda ni dekat 10 kali dah. Saya guna XSplit Broadcast. X saya je kan. Ni ya, new ni X Split. Broadcast. Dia banyak software. Software live streaming sangat banyak. Tapi yang saya guna ni lah, sebab saya suka dia punya design apa semua, senang nak guna kan. Tapi tak ada salah pun nak guna apa. Cuma bila yang guna proper macam ni, harga dia 300. Dekat 300. Tengoklah dolar kita, kalau kita punya ringgit makin turun, makin mahal lah. Kena beli premium. Lepas tu kita boleh handle macam-macam input tanpa masalah. Okay, sekejap dah sedap tukar. Okay, M Kamisan, antara Adobe Premiere Pro dengan Adobe After Effects, mana yang lebih senang dan lagi better? Okay, dia tak ada yang lagi senang. Dia fungsi dia berbeza. Tu masalahnya. Adobe Premiere Pro, tujuan dia untuk tekak tak sedap, sorry. Okay, Adobe Premiere Pro tujuan dia untuk kita nak himpunkan klip-klip kita nak susunkan audio-audio kita, dan kita nak buat color grading. Kita nak adjust warna kita punya video. After Effects tujuan dia lebih pada nak masukkan efek macam animation, nak buat efek-efek pelik-pelik sikit kat sana. Berbeza. Nak masukkan teks kan. Semuanya kat After Effects sebab dia efek. Untuk susun semua guna kat Premiere. So bukan kata senang susah, tujuan dia berbeza. Tapi kalau nak kata apa yang guna software mana yang mudah, Premiere Pro lebih mudah. Kita yang potong-potong, letak situ. After Effects dia susah sikit sebab dia ada main timeline dia, ada advance sikit nak buat animation apa semua. Tapi bagi saya lebih kurang lah. Sebab kalau kita guna
yang professional punya style nak hasilkan video yang cantik dekat Premiere Pro, susah. Kena banyak tahu, bukanlah susah, kena banyak tahu. Dia sama je, kalau kita setakat tahu sikit dekat Premiere Pro, sikit je kita boleh guna. So tak nampak macam susah pun. Sebab benda tu basic je. Kalau kita guna benda yang basic saja dekat After Effects, dia nampak senang lah sebab kita guna basic. Sebab dua-dua ni sistem yang berbeza. Fungsi berbeza, tujuan dia dihasilkan pun berbeza. Okey. Ni Tuan Zakaria Anjang, XSplit broadcaster best tak? Best, tak perlu copy key sebab semua dah sign. Yes. Kalau pakai XSplit ni, dia tak perlu nak sync apa semua, tak perlu nak copy streaming key lah, apa secret key, tak payah. Kita login je dekat dalam XSplit broadcaster ni. Dah login, terus boleh connect. Saya live terus live, saya off terus off. Simple. Okay. Oh yo, ada Puan Rafiza Idayu. Mesej saya kenapa ni? Kenapa dia komen? Oh, ni dia komen. Okay. Ada soalan lain? Memang dah ni. Okay. Ada soalan? Saya nak saja baca soalan, tengok sini. Okay, sebab saya rasa itu kepentingan dia. Macam mana nak set up dia? Ingat, saya ulang balik. First, kalau set up ni, audio. Audio pastikan sedap dulu. Okay, itu hal lain. Okay. Nak set up tempat rakaman tu, pastikan tempat tu cahaya cun dulu. Tengok mana sumber cahaya matahari kat rumah kita. Pintu tu kan, tadi saya cerita tadi yang benda ni. Ni saya cerita ni pasal ni. Ni kat sini. Saya cerita ni pasal kalau kita record kat dapur. Kalau konten kita berbentuk contohnya kita ni adalah apa ya? Contohlah Shaklee sebab wife saya buat Shaklee, senang. Okay, contohlah kita ni leader Shaklee. Dalam leader kan ada banyak-banyak level, saya pun tak hafal super level dia. Kita selalu kena buat video untuk kita punya anak buah kan. Nak bagi guide business apa semua. So bagi environment video tu environment yang tenang, yang relax, macam kita santai. So ambil ruang tamu. Ruang tamu tengok cahaya utama kat ruang tamu kita kat mana. Tak semua rumah ruang tamu dia ada akses cahaya matahari kan. So kita tengok cahaya paling kuat. Contoh chandelier yang ada, mungkin rumah kita ada chandelier kan, tu paling kuat. Tengok dia kat mana. Jangan pandang ke arah chandelier, bagi angle sikit. Contoh saya lukis balik ini bukan ni, okey. Contoh ni ruang tamu. Ini mungkin kita nak sembang bisnes ke apa, nak bagi mood santai, video tu jadi mood santai. Anggap ni ruang tamu, tengah ni ada chandelier. Chandelier warna kuning. Ni chandelier. Saya kolakan. Okey. Dah ada chandelier ni. Contoh kita punya TV. Sini TV. Okey, anggap sini TV. Lepas tu ada sound system pun semua. Okey. Lepas tu kita ada sofa kat sini. Sini sofa. Okay. Sini sofa. Sofa. Okay. So perasan tak kat sini chandelier, kita boleh rakam video dekat sini. Ni kamera kita sini. Kamera DSLR ke terpulang lah, apa kamera handphone tak apa. Rakam ke arah sini supaya lampu belah sini. Okay, sampai lampu ni dia dah contoh saya buat muka orang sebab muka kita saya ni zoom in je, semua zoom kat sini. Ni zoom muka kita ni, muka cahaya daripada chandelier tu kuat, dia dah cover bahagian sini tau. Ni sini. Nampak tak saya lukis tu? Warna kuning takut tak nampak dalam handphone, dalam screen. Okay, kita dah cahaya cover sebelah. Dia tak cover straight kat muka kita dah cover cahaya sebelah sini, cahaya. Kita ada chandelier kat sini tadi. Cahaya kuat sini. Lepas tu cahaya yang selebihnya kat sini, cahaya daripada TV kita. Kan TV kita ni warna-warni kan. Cahaya kat TV ni kan channel dia warna-warni, menerangi kita punya muka kan. Efek cahaya, contoh kita anggap sini chandelier, sini adalah lampu TV belah sini. Kan bila TV ni kan warna dia tukar-tukar sebab banyak video gerak-gerak gitu kan.
So warna tu kejap ni, kejap biru, kejap kan. Benda tu kadang bagi mood macam macam cahaya dia macam bawah macam ni. Nampak tak muka agak-agak kan. Dia macam bagi mood macam saya macam sini, saya macam sini gerak sikit kan. Dia macam bagi sikit mood dekat kita punya video. Kalau minat dengan style macam ni muka sebelah kita ni bagi sini constant je cahaya dia. Sini bagi macam gerak-gerak sikit kan, sebab cahaya TV kan. Kejap biru, kejap merah. Buat orang rasa macam enjoy. Ada kat macam tu. Kalau kita nak shoot mana tadi? Shoot belakang sikit, kamera kita kat belakang sini. Okay, kamera situ jauh sini. So kita boleh nampak TV sikit. Dalam kamera tu nampak TV dan nampak kita duduk kat sini. So bila kita nampak TV, cahaya TV terang muka kita sikit. Lepas tu cahaya yang utama cahaya utama terang kita sini, TV ada sini sikit, belakang ni ada macam ada perabot-perabot, ada lampu-lampu biasa, ada aquarium kan. So cantik. So kita plan lah set kita setiap kali nak rakam konten dekat situ. So tak ada, mudah sikit kita punya kerja. Satu video kita apa ni? Video kita punya mood tu konsisten pada setiap video. Lepas tu pula orang suka tengok. Kita pun tak payah nak fikir apa. Tinggi okey, nak buat video je, okey kat sini buat video, okey, tu rakam. Ataupun terus live. Orang pun sedap tengok. Okey. Ada soalan? Kamera okey, Al-Abrar Latif. Kamera apa telah pakai yang tengah pakai ni? Ni kamera ni saya pakai yang live ni, saya pakai camcorder je. Camcorder CX900. HDR CX900. Sony. Tak kisah apa pun, pakai DSLR pun boleh. Tapi yang pentingnya jangan main fikir kamera je, sebab kamera tak boleh cocok dekat komputer tau. Kita kena ada capture card, di mana dia akan ubah kita punya kita akan cocok kita punya kamera tu kepada capture card sebuah device, dan device tu akan convertkan kita punya output tu kepada USB punya format. So kita akan USB punya kabel kan. Kita cocok USB, baru masuk ke komputer, baru boleh kita jadikan dia macam webcam. Kalau webcam biasa rupa dia lain sikit lah. Sekejap saya ambil ni webcam. Contoh. Okay. Saya kedahkan sikit. Alright, ni webcam. Ni webcam ni. Ni webcam saya tak nampak ke? Ni tu nampak tu. Ni. Nampak kan? Ni webcam. Okay, tengok beza. Kualiti webcam, saya nak tukar skrin pada webcam. Ui, gelap ah. Ni sebab cahaya, sebab lampu ada sana. Ada lampu tu lawan. Saya kena ubah sikit kedudukan dia. Kena ubah setting kejap sebab saya tengok beza dia. Yang nak tengok beza kualiti tu, video input, tunggu kejap. Saya setting kejap. Video input, exposure naik sikit, gain naik sikit. Save. Tengok balik. Okay. Ni webcam saya okey tak? Ini saya punya webcam. Saya tak nampak sangat muka saya. Ini webcam. Okay, sekejap saya tengok kat saya live. Okay. Tu webcam. Yang ini adalah camcorder. So dia okey sikit lah webcam, expected lah. Tapi webcam ni kira acceptable. Kalau tak ada camcorder, tak nak beli device pelik-pelik, beli webcam yang proper. Webcam yang cantik macam ni, dalam nama dia Logitech C920. Ada baru 930 kot, tak silap saya. Tapi itu harga dalam 300 kalau nak buat live macam saya ni lah. Tapi yang penting jangan duk fikir kamera ke apa, lighting dulu. Kalau lighting okey, kamera okey. Kalau lighting okey, video kita insya-Allah improve. Walaupun kita live pakai handphone. Saya kalau tunjuk pakai handphone payah agak. Handphone saya kamera tak lawa. Walaupun live pakai handphone, lighting jaga, kita punya set kita ni kita dah plan kan. InsyaAllah video kita cun. Sekejap, ada soalan lagi tak?
Iqbal Hakim. Okay, file transformer pakai apa ni? Film transformer pakai After Effects. Film Transformer tu dia banyak software dia pakai. Dia Premiere, After Effects, Maya, 3D Max, apa benda itu software 3D semua macam-macam lah dia pakai. Jangan, itu dah level tinggi dah tu. Tapi yang penting please lah utamakan audio dulu. Jangan utamakan video dulu. Video buruk apa? Kalau video cantik, audio buruk kan? Audio nak video cantik, audio buruk, video tu buruk. Kalau audio cantik, video buruk, video tu best. Sebab audio tu penting. Saya pun serabut saya nak cakap benda ni. Pening saya, okay? Bayangkan ni video macam biasa. Bayangkan audio kita tak sedap bezakan kualiti video. Contoh, suara dia jadi tenggelam macam ni. Sedap tak suara kalau jadi tenggelam macam ni? Kita dengar tapi macam tenggelam kan? Bezakan dengan ni anggap sebagai mic yang tak sedap lah. Bila pakai mic yang proper, buat kita bagi audio tu sedap, video tu terus best. Orang nak dengar tu pun best. Sebab yang konten sebenarnya pada suara. Lainlah kita tak bercakap. Video tu tak perlu bercakap, tak apa, tak ada audio. Tapi kalau perlukan bercakap, audio kena lebih penting daripada video. Sebab konten tu ada pada audio. Orang tak faham kalau mic apa ni, kita cakap contoh saya tutup mic je ni, saya sembang-sembang ni, saya tutup mic je ni. Mic tak dengar, orang tak faham. Sebab konten sebenarnya pada audio. So utamakan audio. Sebab ramai sangat duk tanya pasal kamera apa, pasal macam mana nak buat video lawa, macam mana nak lawa. Audio dulu. Video tu kita kena belajar dari slow belajar. Kalau dah video pun, kalau kamera kita lawa pun, tak tentu kita punya video tu akan dilawa lagi. Kita kena pandai make angle lagi, lighting lagi. Sebab banyak yang ingat video cantik, video kan apa, kamera cantik, video kan cantik. Tak. Kita kena belajar benda-benda lain dulu. Sebab videonya hanya alat. Contoh, tukang masak. Kita sibuk tengok pisau dia lawa kan. Pisau dia mahal-mahal lah. Bajet sedap sebab pisau dia mahal. Punyalah set pisau contoh apa, culinary kan. Budak-budak culinary kan. Gempak-gempak set pisau gila-gila punya kan. Sekali masak hampir rasa. Orang kampung tu pisau yang sama dah melengkung dah pisau sebab banyak kali asah dah. Sedap je masak. Sebab benda tu hanya tools. Yang penting ilmu tu nak run tu. Saya ada klien. Okay? Klien saya kaya lah kan. Dia pun nak buat video. So dia buat pun dia pun beli equipment video kan. Dia beli equipment kamera, lighting apa semua. Dan semua yang dia beli tu sebab klien saya kaya kan. Dia beli tu lagi mahal daripada apa yang saya gunakan. Saya tengok pun jealous. Tapi hasilnya dia tak dapat buat apa yang saya boleh buat dengan barang yang lebih murah. Sebab bendanya penting pada skill, pengetahuan kita, pengalaman kita. Berapa banyak kali kita buat video, berapa banyak kali video terjadi. Banyaklah macam website juga. Kalau orang yang pandai buat website, komputer buruk pun dia boleh hasilkan website yang cantik. Banding pula orang yang duk beli MacBook tak habis-habis saya guna apa, tak habis kutuk MacBook kan. Beli MacBook harga RM12,000, RM13,000 kan. Buat website, kata nak buat website, nak buat design, kerja design. Sekali design hampir. Bukan sebab laptop yang mahal apa semua tu buat design cantik. Orang yang gunakan alat tu. Tiba-tiba pula marah pula kan. Okay ni. Melky Wong. Mousepad kita sama lah tuan. Ni saya pakai mousepad apa? Corsair. Kena match. Saya nak cari yang warna merah ni, tapi merah tak ada yang besar macam ni. Semua yang jadi petak kan. Saya ambil lah yang hitam pun. Okay, ni Zebeda Jafar, dahsyat gadget. Ni sebab ni minat lah. Dia sama macam orang main kereta. Macam kuat sangat je mat ni. Dia macam orang main kereta kan. Orang main kereta dia suka beli barang kereta dia pelik-pelik kan. Audio sistemnya rim. Saya tak minat main kereta. Saya minat benda-benda ni. So saya spend duit kat sini ya, benda-benda macam ni. Kalau saya minat main kereta lah. Kalau untuk orang kereta pelik-pelik, kereta saya mana ada benda pelik-pelik. Kadang-kadang apa tayar tu kalau nut tu hilang, lantaklah biar hilang. Asalkan apa angin tak keluar kan, okey biar. Tu saya.
Al-Abrar Latif. Okey. Oh, lagi satu nak tanya. Yang buat tulis-tulis kat tab tu macam mana pakai apps yang tadi juga Okey, yang macam saya tulis ni. Ini tiba-tiba masuk yang bab nak belajar buat live macam ni kan. Tak apa, saya ajar je. Okey. Yang tab ni adalah sebarang handphone yang boleh buat file screen sharing. Saya guna ni tablet. Saya guna Samsung Tab A. Samsung Tab A tak silap ya. Ni Samsung Tab A. So Samsung ni yang tab ni dia boleh buat screen sharing. So saya share dekat komputer. Okay. Kat komputer saya ni sebenarnya ada nampak screen yang sama dengan tab komputer saya ni. So gunakan software XSplit tu. Saya copy sedikit daripada ruang screen saya ni dan jadikan dia sebagai input benda ni. Tu yang nampak screen ni. Ni. Walaupun tak ramai buat macam ni kan. Sebab banyak juga live Mak Saleh pun banyak. Yang penting kita kena tahu benda tu, kita tweak sikit je. Simple je. Okey, ada soalan lagi tak? Saya baca lagi. Zakaria Anjang. Betul tuan, kalau audio tak cun pasti penonton tak menangis. Yes. Tengok sinetron kan, babak dia orang nangis kan. Tiba pula dia punya suara dia macam tenggelam macam ni kan. Sedih. Tak rasa sedih. Kita tak feel pun. Dia sedih. Dia bergema-gema suara kan. Apa hal tengok video. Lagi macam pernah tak tengok wayang. Tengok wayang tapi audio dia jadi macam tenggelam. Mungkin orang tu salah setting kat wayang ke apa. Audio jadi tenggelam. Macam bergema-gema kan. Kalau saya duk wayang tu, suara bergema-gema tu kan, dia macam jadi problem kan. Orang tu tak perasan. Saya akan pergi cari orang yang kat wayang tu, saya akan kata replay balik wayang ni sebab tadi audio tak sedap kan. So sebab saya dah buat banyak kali lah. Kalau tak sedap dia ada problem dia tak peka kan. Orang wayang tu tak peka dengan audio tu. Memang saya suruh ulang dia ulang lah. Kadang orang tengok, asal ulang balik ni. saya buat senyum. Okey. Ada soalan lagi? Sebelum kita tutup dekat Hobray. Pukul 10.16 lah. Okey, ada soalan lagi? Saya dah terang pasal set tadi. Ingat, lighting jaga, audio jaga dulu. Okay? Bila audio dah lepas, lighting, nak reka, nak plan kita punya set tu, pastikan lighting tu cun. Plan awal, mana lampu utama kita, lampu paling tengah kat mana, set kat situ. Jadikan tu lampu utama. Okay? Mana lampu utama tu, jadikan tu lampu utama. Contoh ni lampu utama kan? Saya jadikan lampu ni biar nampak belah sini. So lampu secondary lampu kat belah sini, biar dia isi sikit dia belah sini. Sebab saya nak nampak bayang sikit ke sini. Sini, bagi bayang sikit kat sini. Ada bayang sikit. So supaya muka tu nampak structure dia, dynamic. So orang sedap nak fokus kat kita. So lighting dah okey. Pastikan background kita punya set tu cun. Macam mana kalau kita nak rakam dekat kita punya ruang tamu, bagi nampak feel ruang tamu. Sebab orang nak biar orang tahu yang tengok video tu tu dekat area ruang tamu. Biar seronok. Bukan kita nak belagak orang tamu kita lawa kata, kita susun bagi lawa. Kadang-kadang item dia simple-simple je, kita susun tu bagi cantik dalam video. Kadang ni nampak macam cantik ni, tak tengok ni bawah ni wayar berkabel ni. Wayar sesepah ni tak tahu ni. Ni belakang-belakang ni. Entah bola anak saya bersepah tu, monitor ni saya pakai 3 monitor sebenarnya. Saya alihkan 2 monitor sini sebab saya nak nampak straight je ni. Monitor buang sana ke atas tu kelele lah ini, kotak-kotak pun ni. Yang penting dalam kamera tu. Okey. Masuk lagi tak? Apa ni? Okay, Tuan Al-Abrar nak tanya lagi lah. Kalau lah pakai phone, wajib pakai mic juga lah kan? Tak juga. Kalau kita pakai phone, tapi phone tu kita rakam dekat dengan muka kita, biasanya mic tu dah okey dah. Dia dah okey lah tempat dia, sebab dah dekat dengan sumber suara, tak ada masalah. Kalau kita macam rakam dalam kereta ke kat bilik, lepas tu kita rakam dekat-dekat ini kan, tak ada masalah. Dia problem kalau kita punya handphone tu dengan kita jarak dia lebih 1 meter. Itu dah tak sedap. Sebab apa yang kita cakap sini melantun-lantun kat tempat lain, dia pergi balik kat mic kita punya handphone. Memang dah suara tu jadi flat sikit, dah tak bulat. Dia tak bulat macam ni. Dia sama je. Saya cakap dekatnya ni. Okay? Bayangkan saya cakap jauh kan? Walaupun mic saya mahal pun, bila jauh sangat,
suara tu dah flat, dia macam bergabung dengan benda belakang. Kan ada beza kan? Dia tak bulat kan? Satu kuat dengan tak kuat, satu lagi suara tu bulat. Bila cakap depan macam ni, dekat macam ni, dia bulat suara dia. Kita dengar pun sedap, sebutir-sebutir, tak ada benda kacau lain bergema-gema. Okay. So kalau kita rakam tu jauh, better pakai yang mic kabel. Terpulang lah, ada yang kabel, ada yang wireless ke, ikut asalkan, ataupun pakai shotgun mic, yang boleh target kat mulut orang tu kan. Tu pun boleh kat. Tanya dia. Sampai 10.30 ni saya bagi peluang tanya. Okey, Tuan Zakaria Anjang, tuan jelaskan beza audio mono dan stereo. Mono dan stereo. Mono, sekarang ni anda dengar audio yang mono lah. Mono ni maksudnya dia tak ada beza kiri dan kanan. Dia seketul je. Kalau stereo, dia ada beza kiri dan kanan. Yang sekarang tengah dengar ni mono. Walaupun input saya ni adalah stereo, saya gunakan software ni untuk convert jadi mono, supaya tak ada masalah, ya. Kalau stereo ni kalau stereo, ingat kalau dengar lagu kan, sebelah telinga kanan ni dengar macam suara kuat, belah telinga kiri ni dengar bunyi macam drum, ataupun bunyi bass dum dum belah sini. Kalau kita pakai sebelah earphone, bunyi tak sedap sebab bass tu dah hilang, dia dekat belah sini. So kena pakai dua-dua belah earphone baru sedap. Tu beza stereo. Stereo tu dia ada setting apa yang nak keluar kat kiri dan kanan, beza. Kalau mono, dua-dua keluar sama je. Okey. Okey, Tuan Sufian Safwan. Maaf tuan baru join. Tuan live pakai software apa? Wirecast ke tak? Saya pakai saya pakai XSplit. XSplit Broadcast. Dalam RM300 harga dia. Tapi kalau yang free version ada, tapi tak banyak sangat benda boleh buat. Yang simple boleh lah. Macam banyak sangat input output saya tukar-tukar ni tak boleh. Okay. Tapi yang penting kalau nak live, pakai kamera lawa macam webcam camcorder saya ataupun DSLR, pastikan kena ada capture card. Capture card. Saya tak nak tunjuk jauh pula benda tu. Okay, ada soalan lagi? Okay, soalan saya boleh tunggu sampai ada lagi 8 minit sebelum saya tutup ruang soalan. Sekejap saya refresh balik. Okay. So yang baru datang tu, ingat saya dah boleh tengok balik video dah mula kalau nak saya terangin jelas. Okay, tajuk dia hari ni yang saya nak sampaikan adalah cara kita nak set rakaman kita dekat rumah. Sebab apa kita nak set rakaman? Untuk memudahkan kerja kita first. Okay, sebab kita tak payah fikir lagi audio kat mana nak letak kamera, angle cahaya kat mana, semua tak payah fikir dah. Bila tak payah fikir, benda tu dah mudah, kita senang buat konten. Kalau tak, kita pening mana nak rakam ni, tu dengan anak ada problem lagi kan, menjerit kan, anak pula risau kat sini. Susah lah, macam-macam masalah yang saya tahu. Perempuan ni banyak masalah kat rumah. Bukan perempuan yang bermasalah, dia banyak nak settlekan masalah kat rumah ni. Tak boleh lah buat macam saya konsisten setiap hari buat video. Bajet macam tak ada masalah. Sebab wife saya bermasalah jaga anak-anak tu. So kalau dia nak main video, mungkin tak boleh buat sekerap saya, tapi dia boleh lah buat benda, buat 2 hari sekali ke. Tapi benda bila dah ada set tu mudah. Saya sekarang duk touch up lah, saya duk ajar dia macam mana nak buat set dekat dalam bilik. Nak letak background macam mana, dia boleh kain untuk buat background tu, lampu nak letak mana. So bila lampu tu dah ada tempat dia tekan switch on je lampu tu. Lampu tak ada belik-belik pun, lampu yang ada kat rumah je. Switch on je lampu, semua setting dah cun. Cahaya muka okey, tempat letak kamera dah ada, boleh terus belajar main video. So halangan dia punya semangat tu senang sikit nak dapat lah sebab set dah ada. Kita dah tahu okey nak rakam video kat sini, senang sikit. Kalau tak kita nak fikir macam mana nak rakam video ni, tempat mana cun apa semua kan. Setiap kali video setiap kali itulah kita nak fikir. Payah. Okey, lupa nak tengok. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi ke tidak? Ada lagi 6 minit untuk saya jawab soalan. Okey, tanya. Saya tak ada masalah untuk menjawab. Sebab soalan dekat live ni dia memang delay sikit. Okey.
Okay, boleh tanya, boleh tanya. Kalau rasa bermanfaat boleh share, tak ada masalah. Patutlah. Aduh. Saya tengok live video dekat handphone saya guna data plan. Habis data plan. Patut rasa macam lembab semacam ke? Okay. Habis data plan. Okay, sila tanya, sila tanya. Sila tanya, saya tunggu soalan anda. Okay, Tuan Muhammad Fitri, XLR dengan USB mic kualiti memang berbeza. Mungkin ada sikit kot, tapi tengok mic lah. Sebab kalau mic USB yang mahal tu okay dah, sedap dah. Cuma bila kita pakai XLR ni, kelebihan dia contoh saya ambil Untuk orang yang tak tahu XLR tu apa Okey, contoh orang yang orang yang tak tahu XLR tu apa. Saya tahu tak semua tahu. XLR tu yang wire dia lubang yang ada 3. Dia macam mic yang biasa kalau kat PA system tu kan, tu namanya XLR. So soalannya tanya, apa beza kalau kita guna mic yang XLR dengan mic yang pakai USB? Yang cocok USB terus cocok kat komputer boleh jadi mic. Apa beza dia? Okay. Beza dia tak banyak. Audio sedap juga kalau pakai USB mic yang mahal, sedap. Dan 300 ke atas, 500 semua tu sedap. Okay. Tapi beza dia adalah processing unit. Benda yang nak proses ni. Ni dia. Contoh ini adalah dia punya alat ni, recorder ni ataupun mixer ni, digital mixer ni, lebih kurang macam tu lah. Ini yang proses audio kita. Bila kita cocok mic dalam ni, benda ni proses audio tu. Biasanya yang cocok yang dekat tempat yang processor, audio processor macam ni, dia lebih clean, lebih sedap. Mungkin mic tu sama jenis kan. Cuma beza dia USB terus cocok kat komputer. Satu lagi pakai XLR yang kena cocok dekat alat yang macam ni dulu sebelum kita cocok kat komputer. Benda ni akan proses kita punya audio daripada mic tu dulu. Biasanya benda macam ni dia lebih sedap sebab proses benda pun besar kan. Ada proper sikit proses kan. Banding dengan kita mic direct ke cocok tu tak sangat lah. Tapi okey je sebab dia dah ada processor dalam dia. Tapi simple. Ini sedap lagi sikit. Tapi yang pakai USB tak ada masalah, still sedap. Okay. Rasa dah jawab lah kot. Lupa nak apa lagi. So boleh pakai USB mic, tak ada masalah. Cuma XLR ni sedapnya kita boleh bawa ke mana-mana lah. USB mic kat komputer je lah. Kalau XLR ni kita boleh buat kerja lain. Tuan Fahmi bin Samu ni, rumput hidup ke plastik? Ni, IKEA. Kalau rumput hidup ni, dia tak ada rumput dah. Dia ada tanah je. Nampak ni. Kita nak bagi mood je. Ni beli IKEA bukan mahal mana pun. Yang penting dapat mood, nampak. Bila macam kalau dah buat set ni kan, kalau merasa nak cantikkan tu, kita pergilah beli barang yang perabot yang nak cantikkan. Tak payah beli mahal, asalkan benda tu boleh buat cantik video kita je. Ada lagi soalan? Lagi 2 minit lagi. 2 minit lagi sebelum saya tutup live ini. Okay. Soalan-soalan? Sumbernya saya dah jawab dah ni rasanya. Okay. Sekejap saya refresh sekali lagi. Saya refresh. Tak ada Tak ada soalan Lagi 1 minit lagi saya tunggu. Sebab kadang dia delay kan. Live ni delay soalan dia. So saya tunggu 1 minit lagi. Tunggu jap. Saya dah jawab semua dah ni. Software apa guna saya dah jawab. Muhammad Fidaus. Tuan Fidaus Jailan. Kalau nak minta Tuan tolong set up berapa maharnya?
Saya pula tak pernah pula nak ambil, tak pernah terfikir pula nak ambil servis setup live ni. Tapi nak tengok bajet. Saya tengok sebab nak tengok nak buat live ni, saya kena tengok kamera tu. Kamera apa? Lighting macam mana? Tempat tu macam mana? Kalau macam dia ni kira macam umpama kalau saya ambil lah pun dia umpama home decor tau, punya servis. Kita nak buat setup platform belakang. Kalau nak yang bajet besar nak buat platform, kita buat platform. Suruh orang buatkan platform untuk kita buat live kalau bajet besar. Kalau tak, kita beli barang-barang yang mencantikkan kita punya ruang studio live lagi. Tapi buat sendiri lah, senang saya. Tak ada masalah. Rasa macam pelik pula nak ambil upah sebab nak set up live kan. Okay, Fahmi bin Samu ni, beza mic yang ada pasang span dengan tak ada. Span tu untuk pop filter. Ni dia umpama macam ni lah ni, pop filter ni. Ada mic yang span tak ada. Dia umpama kerja dia macam pop filter ni lah. Dia mengelakkan bunyi saya buang dia mengelakkan daripada angin kat suara kita ni kena mic, so nanti bunyi macam contoh saya alihkan. Cubaan nampak tu dia macam clipping kan. Cubaan 1 2 3. Lagi-lagi kalau orang Jawa lagi payah dia banyak angin kan. Jawa. Pi ba pi. Nampak macam dia macam kan? Kan? Saya nampak lagi clean sebab angin tu tak kacau, tak kena kat mic. Sebab tu perlukan pop filter bagi sedap. Kalau kita cakap depan mic, kalau kita cakap jauh macam ni tak payah nak fikir lah. Angin takkan nak sampai situ. Kita sembang apa sampai angin nak sampai ke mic macam ni, jauh macam ni pun nak sampai angin. Tak ada, jangan risau. Tapi kalau dekat-dekat macam ni kena ada benda tu. Selain tu angin kat luar. Contoh kalau kita rakam tempat yang tu ada angin kipas ke benda tu bunyi, kita punya audio bunyi tak sedap. Kalau kat luar lagi bunyi angin kan, lagi teruk. Sebab tu kalau yang rakam kat luar tu, dia punya mic tu ada yang macam rambut-rambut tu. Tu semua tak nak bagi angin kacau kat mic. Itu tujuan dia. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Dah 10.32. Saya rasa tak ada kot tak ada kot Okey, sekian itu saja. Terima kasih kerana follow live malam ni. Maaflah saya tak dapat nak buat video. Ini kira video ni kan. Saya nak buat video simple sebenarnya. Tapi tak sempat. Hari ni kena edit 2 video saya kena edit. Tu yang tak done, nak fikir apa nak buat video apa, rakam semua memang tak done. 2 video nak kena edit. Lepas tu banyak keluar pula tu. Okey, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi pada live akan datang. Tak soalan Okey, jumpa lagi live akan datang. Esok insya-Allah saya akan buat video tentang entahlah, saya pun tak ada dia. Sebab ada yang request saya buat video pasal website. Website saya dah buat live tapi saya nak buat video yang dipadatkan macam mana buat website. Macam mana design banner apa semua tak. Nanti besok saya keluarkan vote. Boleh vote esok nak buat saya buat video apa. Okey, itu saja. Rasanya tak ada soalan lagi. Alright. So terima kasih yang follow malam ni. Kita jumpa lagi pada live akan datang. Satu lagi. Sebab yang dalam ni banyak yang owner-owner produk kalau nak saya review produk anda, PM saya. Sebab dalam video YouTube saya nak buat segmen review. Review produk tempatan. Kalau produk makanan ke apa, bagi saya. Kalau produk kecantikan ke apa, saya punya review jujur. Tapi barang tu dah hantar kat saya tak pulang balik tu jadi hak milik saya kan. Saya akan review jujur, tak sedap saya kata tak sedap, sedap saya kata sedap. Saya akan hentam bab packaging. Kalau ada website kat situ, saya akan tengok website macam mana, saya akan review habis bisnes tu. Daripada produk saya akan review habis bisnes tu. So boleh hantar produk kat saya. Tapi kalau produk tu kecil, jangan kedekut sangat lah, bagi sikit kan, sebab saya nak review kan. So ni review free ni. Biasa orang review kena bayar. Ni free. Saya buat video kali, masuk kat YouTube channel saya. Okay. Kalau yang ada produk tu, yang ada produk sendiri ke dropship ke apa kan. Tapi tu buat dropship ni payah sikit. Sebab kita promote produk online. Terpulang lah kalau ikutlah, hantar je kat saya. Nanti saya akan buat review. Nanti saya akan promote lah siapa yang hantar tu. Okay. Okay, tak ada masalah, tak ada soalan. Okay, itu saja. Sekian, saya rasa kita jumpa lagi. Berapa kali dah ending ni. Biasa ni ending macam call away kan.
Kalau awet dulu kau main susah lagi nak ini kan. Bye, Assalamualaikum. Rasa kita jumpa lagi lah. Nanti kau lagi lah. Macam tu lah. Live pun lebih kurang macam tu. Sebab saya tak cakap dengan siapa pun. Saya cakap dengan kamera. Tu yang nak susah nak berhenti. Okay. Kali keempat, lima dah. Okay. Itu saja untuk malam ni. Kita jumpa pada masa akan datang. Selamat malam. Assalamualaikum.